Kerajaan Negeri Sembilan akan terus mendukung dan memuliakan institusi diraja serta menjunjung adat istiadat negeri sebagai asas penting dalam pentadbiran. Menteri Besar Datuk Ismail Lasim berkata perkara itu merupakan tanggungjawab setiap rakyat Negeri Sembilan selain menjadi antara usaha kerajaan memastikan keharmonian serta hubungan baik antara institusi diraja dan pentadbiran negeri terus terpelihara. Sebagai rakyat Negeri Sembilan, kita memang satu kewajipan kita lah. Kita pertama sekali memahami soal adat istiadat Negeri Sembilan. Yang keduanya kita memuliakan, mendukung institusi diraja yang ada dalam Sembilan ini. Dan tinggal lagi kita cuba cari jalan yang paling sesuai supaya mengurangkan konflik dan sebagainya. Ini adalah sebahagian daripada tugasan kita lah. Datuk Ismail berkata komitmen berkenaan selari dengan prinsip pentadbiran kerajaan negeri yang sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat serta kestabilan negeri.